Okey, ada orang keliru. Tak faham lagi dia letak jawatan bersatu ke apa? Tak. Di dalam Perikatan Nasional ada 4 parti. Apa yang besar adalah PAS dan juga Bersatu. So, sekarang ini mungkin dia letak jawatan pengurusi Perikatan Nasional. Disebabkan dia letak jawatan lepas tu pengurusi seagung Perikatan Nasional Azmin Ali meletak jawatan. Lepas itu pengurusi negeri Perikatan Nasional Johor letak jawatan Bersatu. Pengurusi negeri Perak letak jawatan. Ada beberapa negeri letak jawatan kerana tindakan tersebut. Dia dalam satu ugutan ada yang mengatakan disebabkan oleh perbuatan tersebut maka apa orang kata PAS mula terkedu, PAS terdiam, PAS tak boleh cakap apa, UMNO pun terkedu. Tak tuan-tuan, tak ada. It doesn't, benda tu tak affect dia orang. Pasal PAS tak react pun. PAS relax je kan, tak react pun, PAS relax saja. Kenapa PAS relax tuan-tuan? Sebab benda tu tak affect dia orang. Dia letak jawatan pengurusi thank you TM40. Dia letak jawatan pengurusi Perikatan Nasional. Dia letak jawatan pengurusi Perikatan Nasional. Siapa boleh naik? Timbalan boleh naik lah. Malah PAS ada mengatakan yang layak menjadi pengurusi sekarang adalah PAS, bukan Bersatu. So sekarang dia dah letak PAS ambil alih lah. PAS akan ambil alih. So laluan ni macam mana lepas ni? What will happen after this? Akan berlaku selepas ini. Apa jalan yang akan kehadapan ini? Bagaimana jalannya? Alright. So jalan yang pertama bagi PAS bagi Bersatu adalah dia akan membentuk IKR, Ikatan apalah dia punya tu, something rakyat, sama dengan pembangkang lain, PSM Muda dan sebagainya lah. Kan dia akan membentuk apa orang kata gabungan itu. There's a that possibility. Mungkinkah Bersatu keluar daripada Perikatan Nasional? Kita tengok. Kita akan datang ni, mungkin esok lusa ada pengumuman Bersatu keluar. Kan? Mungkin esok lusa ada pengumuman Bersatu keluar dari Perikatan Nasional. Alright, so jangan rasa terkejut lah kalau sekiranya Bersatu keluar daripada Perikatan Nasional. Baik. Now, Bersatu mula menyatakan surat peletakan jawatan tersebut dah mula berlaku. Adakah dia akan keluar daripada Perikatan Nasional? Now, buat masa ini saya nampak mereka tak akan keluar daripada Perikatan Nasional sebab mereka ada satu negeri yang mana negeri itu mereka kena bersama. Kalau sekiranya dia keluar daripada Perikatan Nasional, kalau PAS tak sokong, macam kata Abu Sufyan, kalau PAS tak sokong, kalau PAS tidak sokong, boleh tumbang lagi sekali tuan. Bayangkan bawa pagi makan sumpah, boleh tumbang sekali lagi kat Perlis tau. Kalau PAS tak sokong, dia hilang sokongan majoriti. So kalau dia hilang sokongan majoriti, masalah. Dia ada masalah kat situ nanti. Alright. So kerajaan hilang majoriti di Perlis, tumbang lagi sekali, mampus. Habis kan. Sebab sekarang ini tuan-tuan, banyak negeri yang berada di awang-awangan tu kan. DAP boleh ugut, antaranya di Perak, antaranya di Pahang. DAP boleh ugut untuk tarik sokongan. Boleh ugut untuk tarik sokongan. Macam Kelantan, Terengganu, Perlis, thank you TM40 kan. Kelantan, Terengganu, Perlis, Kedah, Johor, Melaka, yang tu tak ada isu lah. Tetapi negeri yang mana marginal, contoh Perak dan juga Kelantan, UMNO boleh tumbang kerana DAP. Perlis, PAS, Bersatu boleh tumbang kerana PAS. So negeri-negeri ini banyak yang tak stabil. This is demokrasi. Inilah demokrasi yang ada dalam negara kita kan, yang baru, the new demokrasi, yang sebelum ni tak ada. Ni baru demokrasi. Thank you M. Ismail. Sebab itu that's why we need to understand satu perkara. Sebab saya nampak macam geng-geng Pakatan Harapan gembira. Wah, yes, bagus. Sekarang ini nampak pepecahan di kalangan di kalangan bangkang. Ada mesej saya. Bagus Lais. Nampaknya Anwar jadi Perdana buat penggal yang seterusnya. Saya kata berhati-hati membuat konklusi. Berhati-hati membuat conclusion kerana peletakan jawatan Bersatu itu adalah apa orang kata satu apa kata satu bunyi yang indah. Dan satu bunyi yang indah bagi sekarang UMNO mengintai peluang untuk meneruskan mufakat nasional itu kan. Cuma PAS tak nak disalahkan dan
dalam keadaan yang ada sekarang ini, dia tak perlu risau. Kedah ada majoriti. Well, Kedah dia tak majoriti sangat sebenarnya. Dia agak ada goyang sikit lah dekat Kedah. Terengganu Kelantan dia majoriti lah. Tetapi dekat Kedah tu memang ada problem sedikit. Perlis dah tumbang. But all in all, sekarang mereka akan tunggu sehingga last minute. Dia akan tunggu kalau boleh. Sebab itu kenapa PAS tak ambil react, tuan-tuan. Kalau Bersatu keluar, akhirnya dia keluar kerana Bersatu. Thank you, Salman. Saya kata, okey, berhati-hati. Kerana PAS tak nak nampak dia yang tarik sokongan. So, PAS nak Bersatu yang tarik sokongan. So, kalau Bersatu yang jadi tak nampak dia bersalah sangat. Dan yang kedua, kalau ada Perikatan Nasional, mudah UMNO nak masuk di dalam Perikatan Nasional. Tak perlu nak buat-buat lagi, nak pergi ROS, register baru dan sebagainya. Sebab Bersatu dah keluar. So, kalau Bersatu keluar, UMNO masuk, Perikatan Nasional tetap ada dekat situ. Tuan-tuan kena faham kaedah dia. Jadi, kita kena faham bahawa corak, cara, kaedah, apa orang kata, politiknya begitu. Kalau boleh PAS sebenarnya dia tak nak keluar daripada Perikatan Nasional. Kerana nak Perikatan Nasional sendiri ada brand dia. So, terbaik kalau katakanlah, bayangkan di dalam Barisan Nasional, MIC, MCA dah mengunggut nak keluar. Tinggal UMNO. Di dalam Perikatan Nasional Bersatu keluar. Tinggal PAS. Gabung mereka nanti, Barisan Nasional bergabung dengan Perikatan Nasional. Mereka membentuk Perikatan Barisan Nasional, whatever lah nama dia nanti kan. Ataupun satu masuk, contohnya sama ada PAS masuk Barisan Nasional, ataupun UMNO masuk ke dalam Perikatan Nasional, ataupun gabungan Perikatan Nasional dan Barisan Nasional tanpa gabungan. Macam sekarang lah, Madani ke apa ke, whatever dia name lah, whatever dia nak, dia gabung. Kerana saya kata the best bet untuk UMNO dan juga PAS adalah dalam keadaan mereka bergabung. Kan, mereka bergabung. Tuan-tuan, kalau internet saya ada masalah, minta maaf. Kalau slow, lagging, minta maaf. Line saya memang ada problem. Bukan masalah ini, masalah line kat sini 4G je. Jadi, sebab itu kita kena faham satu benda, tuan-tuan. Gabungan tersebut nanti dia akan membentuk satu kerajaan dan calon mereka adalah siapa? Presidennya Zahid Hamidi, Perdana Menterinya adalah Saidi, timbalan Perdana Menteri adalah Samsuri. Kemudian Sarawak dia akan bagi satu timbalan Perdana Menteri, Sabah dia akan bagi satu timbalan Perdana Menteri. Itu dia punya perancangan bagi 2026. PRU kena 2027.